Mesti korang pernah terfikir kan, kenapa sesetengah orang tu nampak macam senang je nak berkawan, senang je nak pengaruh orang lain. Hari ni kita akan bongkar rahsia di sebalik salah satu buku pembangunan diri yang paling legend pernah ditulis. Kita selalu dengar yang kalau nak berjaya, kena ada skill teknikal yang padu. Tapi, Dale Carnegie perasan ada sesuatu yang lagi power, sesuatu yang kita selalu terlepas pandang. Dia panggil benda ni kemahiran bernilai tinggi. Ia bukan skill teknikal, tapi seni berurusan dengan manusia. Dan kemahiran ni katanya jauh lebih berharga. Okey, jadi jom kita bedah siasat falsafah teras di sebalik buku terlaris yang masih relevan sampai sekarang ni. Perkara pertama dan paling asas yang kita kena ubah ialah berhenti buat apa yang kita rasa natural, iaitu mengkritik orang lain. Soalan ni bunyi macam pelik sikit kan? Tapi jawapan dia sebenarnya mendedahkan satu kebenaran yang sangat mendalam tentang fitrah manusia. Tak kiralah dia tu penjenayah ke atau seorang presiden, kedua-duanya akan pertahankan tindakan mereka. Ini tunjukkan satu benda penting, hampir semua orang tak rasa diri mereka salah. Jadi bila kita kritik, ia jadi sia-sia je. Sebabnya, kritikan ni tak akan bagi perubahan yang kekal. Apa yang ditinggalkan cuma rasa tak puas hati, benci dan dendam. Cuba tengok contoh praktikal ni. Mula-mula, seorang penyelaras keselamatan guna kuasa paksa pekerja pakai topi keselamatan. Hasilnya, lepas je dia belah, semua orang buka balik topi itu. Tapi bila dia tukar taktik guna empati, dia tanya elok-elok, dia terangkan kenapa, terus kerjasama meningkat tanpa ada yang sakit hati. Okey, so kalau kritik tu tak berkesan, apa cara lain yang kita boleh guna? Rahsia Carnegie ni sebenarnya simple, tapi sangat mendalam. Berhenti fokus pada diri sendiri. Sebaliknya, cuba tunjukkan minat yang ikhlas pada orang lain. Korang akan terkejut tengok betapa cepatnya boleh dapat kawan baru. Apa benda nombor 50,000 ni? Ini adalah jumlah orang yang seorang pengurus politik bernama Jim Farley boleh panggil dengan nama pertama mereka, Fu. Nampak macam benda kecil kan? Tapi bila kita ingat nama seseorang, ia macam satu pujian yang sangat power. Inilah salah satu rahsia Jim Farley bina rangkaian kenalan yang begitu besar. Ia menunjukkan yang kita hargai mereka. Jadi, kalau nak ringkaskan, ada 3 benda asas yang kita boleh buat. Tunjuk minat yang ikhlas, bagi pujian yang jujur dan jadi pendengar yang baik. Bagi peluang orang lain cerita pasal diri mereka. Bila kita dah pandai bina hubungan yang ikhlas, barulah kita boleh mula mempengaruhi orang. Dan cara terbaik bukan dengan paksaan, tapi dengan sesuatu yang lebih manis. Macam yang digambarkan dalam metafora yang hebat ni. Ada satu cerita dongeng lama tentang angin dan matahari. Angin cuba guna paksaan, tiup sekuat hati, tapi lelaki tu lagi kuat peluk kot dia. Matahari pula cuma bagi kehangatan dan lelaki tu dengan rela hati buka kot dia sendiri. Pengajarannya, paksaan hanya akan datangkan tentangan. Jadi, untuk pengaruhi orang, Carnegie cadangkan 4 langkah ni. Mulakan dengan mesra, cari titik persamaan, buat mereka rasa idea tu datang dari mereka dan kaitkan dengan niat yang baik. Macam kata Abraham Lincoln lah, pendekatan mesra macam setitis madu tu sentiasa lagi berkesan daripada pendekatan yang kasar. Okey, daripada semua yang kita dah bincangkan, kalau ada satu benda je yang korang kena ingat dari perkongsian ni, inilah dia. Rahsia paling besar sekali ialah berhenti fikir tentang apa yang kita nak. Sebaliknya, cuba lihat dunia dari sudut pandangan orang lain. Bila kita betul-betul boleh selaraskan apa yang kita nak dengan apa yang mereka nak, kita dah tak perlu pujuk atau yakinkan sesiapa lagi. Mereka sendiri yang akan nak ikut. Inilah cara sebenar untuk memenangi kawan dan mempengaruhi orang. Cuba fikir sekejap, perbualan mana dalam hidup korang yang boleh diubah dengan prinsip ni, hari ni juga?